Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama aku lagi di video aku yang ke-25 ini. Di mana di dalam video ini aku akan kongsikan kepada kamu satu lagi perkara yang perlu kamu pelajari kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat di YouTube ini. Okey, kita teruskan saja. Okey, pada fasa ke-25 ini aku akan kongsikan kepada kamu tajuk berkaitan bagaimana cara kamu membina sistem penghasilan kandungan konten kamu. Okey, baiklah kita teruskan saja. Di mana di dalam tajuk ini ada beberapa perkara akan aku kongsikan kepada kamu. Okey, perkara pertama ialah perancangan, iaitu bagaimana kamu merancang video kamu ataupun konten kamu itu nanti. Kamu belajar bagaimana untuk menentukan objektif, okey? Bagaimana cara kamu untuk mengenal pasti matlamat video kamu, sama ada video kamu itu untuk mendidik, untuk menghibur atau untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah penonton kamu, terutamanya penonton dalam niche ataupun kategori kamu. Itu yang pertama. Okey, perkara kedua ialah kamu kena belajar bagaimana cara untuk menulis skrip. Okey, menulis skrip. Okey, kena kamu belajar bagaimana untuk memulakan dengan membuat hook yang kuat untuk menarik perhatian penonton kamu di masa 3 hingga 5 saat pertama di video kamu, supaya penonton kamu berhenti scroll dan mereka menonton video kamu sehingga selesai. Dan perkara ketiga adalah kamu kena belajar mengenai rakaman. Bagaimana cara kamu untuk memastikan audio dan pencahayaan yang jelas ketika kamu merakam video kamu ataupun kamu merakam konten kamu, di mana kamu kena memastikan suara kamu dapat didengar oleh penonton kamu dengan terang dan gambar kamu dalam keadaan terang. Ini penting adalah untuk membantu meningkatkan kualiti video kamu itu nanti. Okey, perkara keempat ialah kamu kena belajar berkenaan dengan sontingan ataupun pengeditan video kamu. Bagaimana cara kamu untuk membuang bahagian-bahagian yang tidak penting di dalam video kamu. Ini adalah untuk memastikan video kamu sentiasa padat dan tidak membosankan penonton kamu apabila mereka menonton video kamu. Okey, itu adalah perkara keempat. Dan perkara kelima dalam topik ini ialah kamu kena belajar berkaitan dengan jadual penerbitan konten kamu ataupun video kamu, di mana kamu kena belajar untuk konsisten upload video kamu. Okey, contohnya seperti kamu belajar bagaimana untuk menetapkan hari dan waktu yang tetap untuk kamu posting video kamu. Okey, supaya penonton kamu tahu bila menjangkakan video baru kamu postkan di YouTube ini melalui channel kamu. Okey, itu adalah 5 perkara yang perlu kamu pelajari di fasa 25 ini. Okey, kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat di YouTube ini, terutamanya kepada penonton dalam niche ataupun kategori kamu. Macam mana? Kalau kamu merasakan perkongsian aku ini dapat membantu kamu menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat di YouTube ini, jangan lupa kamu subscribe dan follow aku. Dan yang paling penting, kalau kamu ada cadangan, kalau kamu ada soalan ataupun kamu ada permintaan-permintaan yang kamu nak aku kongsikan topik-topik berkaitan apa lagi, okay, kamu boleh tulis di ruangan komen itu. Okay? Dan kalau kamu merasakan kamu ingin mengetahui info yang lebih lanjut lagi, jangan lupa jumpa aku di video aku yang seterusnya. Dan yang paling penting ialah jangan lupa kamu sharekan juga video aku ini supaya ramai lagi kawan-kawan kita yang dekat luar tu yang juga mereka ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat di YouTube ini, juga mendapat manfaat daripada video aku ini. Jangan lupa belajar jadi creator satu hari satu langkah bersama aku, Abang Nazir Creator. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, bye-bye.